Rancangan Jejak Pamoga ke Umrah ini dibawa khas oleh Pamoga, keluaran Vida Beauty. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Rindu amat awanglah kepada isteri tercinta Rakiah Daud sukar untuk dipadam. Kenangan susah senang selama 41 tahun hidup bersama menyebabkan warga emas berusia 70 tahun ini berasa sepi tiap kali dia melangkah masuk ke dalam rumah. Pada awalnya Pakcik Ahmad merasakan dia mampu untuk tinggal sendirian. Rupanya tidak. Selepas beberapa bulan isterinya menyahut panggilan Yang Maha Esa, kesihatan Pakcik Ahmad mula merosot kerana terlalu rindukan isteri tercinta. Dulu pakcik saya habis-habis nak bangun seksa, nak pergi tanah apa seksa. Habis-habis seksa lah, lutut sudah sakit kan. Kaki sudah kebah. Waktu tak boleh pergi, semayang, boleh duduk. Sekarang ni tak boleh Pamoga ni. Alhamdulillah, jadi bolehlah jalan naik motor. Sendirian mengubat diri, menyebabkan anak-anak mula risau dengan keadaan ayah yang telah berkorban untuk membesarkan mereka. Kami dah tahu ayah jenis tak pandai duduk diam kan. Selalu ada je aktiviti dia. Ada sekali bila saya tengok, saya pulang tengok ayah sakit. Nampak sian, suara ayah nak urus diri. Sedangkan saya sekali balik kan. Saya terfikir apa kan, kami cuba ikhtiar beli obat. Dan Alhamdulillah lah, dia kembali semula seperti dululah. Badan dia sihat, boleh pergi solat ke masjid. Hai, anak tanya ayah nak makan atau tak? Dia nak beli. Ikut laki, nak beli kau nak makan, nak serah kata. Saya rasa Alhamdulillah adik-beradik kami, kalau pasal kesihatan ayah, kami tidak berkiralah dari segi soal keuangan. Saya ucapkan terima kasih jugalah kerana dia yang membelikan Pamoga tu untuk ayah. Itulah yang dinamakan kasih ayah hingga ke hujung nyawa. Perjuangan 7 orang anak Pakcik Ahmad untuk melihat ayahnya kembali pulih tidak pernah ada noktah terakhir. Dah ada. Boleh produk ni jadi sihat, boleh pakcik pergi masjid, boleh selesai kawasan umur-umur lah. Berkat ikhlas dan rasa kasih anak-anak yang tidak berbelah bagi, akhirnya pengorbanan anak-anak Pakcik Ahmad berbalas. Setelah 3 tahun dia terperap di rumah, kini dunianya sudah berubah. Sebagai pengguna Pamoga, Pakcik Ahmad agak terkejut dengan kesudian pengasas Vida Beauty bertandang ke rumahnya. Dan lebih mengejutkan apabila diberitahu oleh Puan Vida, dia, Ahmad bin Awanglah, sebagai calon yang akan dibawa menunaikan ibadah umrah bersama Pamoga. Pakcik buat timur syukur pada dia. Tak boleh nak banding lah. Tuhan yang balas atas diri dia tu. Apalah artinya RM1 jika dibandingkan dengan pengorbanan ibu bapa kita? Gembirakanlah mereka pada bulan Ramadan ini dengan mendapatkan sebotol makanan kesihatan Pamoga yang berasaskan buah delima dengan hanya RM168 sebagai tanda kasih kita kepada kedua orang tua kita. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Rancangan Jejak Pamoga ke Umrah tadi dibawa khas oleh Pamoga, keluaran Vida Beauty.